Setelah masuk chatter, saya tiang live. Hari ini saya akan tunjuk cara untuk penghantaran markah EPBR. Okey, sekarang kita tengok kat WhatsApp sini, cari message ini, tekan link ini. Tekan link ini jangan tekan lain Okey, lepas tu setelah tekan link ini, dia akan buka tab baru. Okey. Tuan-puan doktor punya, sini ada satu classroom yang baru. Sini dia akan tulis satu perkataan join atau declare. Sebab saya sudah masuk, so saya dapat tekan. Lepas tu kamu tekan join. Lepas tu saya tekan masuk. Lepas tu tengok sini, classword. Lepas tu tekan classword. Cari file masing-masing mengikut teras. Atau elective. Okey, bagi saya ialah elective music. Saya pergi cari file elective music, kemudian cari nama I. Lepas tu cari nama saya akan pergi tekan view instruction. Lepas tu view instruction, kamu akan nampak sini ada your word. Okey, lepas tu tekan add or create. Lepas tu masuk file, hantar kat sini file. Okey, contoh saya ada file kat luar, upload file EPBR. Saya tarik saya punya file masuk kat dalam. Contoh, okey. Contoh ini PDF file lah. Saya ambil satu. Lepas tu masuk. Okey, dia akan kat sini. Kalau kamu bimbing 3 orang, mana ada 3 file nama murid anda. Kalau kamu ada 10, ada 10. Lepas tu siap, tekan turn in. Makna sudah turn in, kita tak boleh edit dah. Makna ni kita sudah terima. Kalau kamu rasa kamu nak ubah balik, tekan unsubmit sekali lagi. Kemudian dia akan hujung ni unsubmitting. Edit balik apa yang file baru punya, masukkan balik. Lepas tu tenging lagi sekali. Kalau kamu tak tenging, kita akan terima file yang lama. Itu sahaja. Terima kasih. Bye bye.